My god, roti sambal kosong RM4. Hai guys, sampai sekan nak explore bangunan Sultan Abdul Samad sama-sama. FYI, bangunan Sultan Abdul Samad ni dah pun dibuka secara official pada 1 Februari yang lalu. So orang ramai bolehlah datang bersiar-siar, and paling best masuk percuma je guys. Memang rugi sangat kalau tak datang. Dalam bangunan ni ada banyak galeri yang boleh pergi. Korang boleh belajar sejarah tentang bangunan Sultan Abdul Samad ni, tengok bandar Kuala Lumpur secara menyeluruh, and banyak lagi. Kalau nak beli souvenir pun best-best tau dekat sini. Korang siap boleh beli pelbagai jenis kuih raya pula tu. Best part is, siapa-siapa yang nak beli baju kebaya tradisional atau baju Melayu yang eksklusif pun ada tau. Kalau nak sewa pun boleh. Best kan? Korang tunggu apa lagi? Jangan lupa explore cepat, and OOTD banyak-banyak dekat sini, okay? Bye!